lumba-lumba lah kita nak hampir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tengok kita semua nanti di hari kiamat, siapa orang yang paling dekat hampir dengan Nabi Muhammad. InsyaAllah di hari kiamat. Harap kita bangkit bersama nanti di hari kiamat. Dan saat itu yang paling gembira di kalangan kita siapa dia? Bukan saya. Bukan siapa? Orang yang paling banyak selawat. Sebab kita sebut dah hadis tadi. Apa? Dia paling hampir dengan Nabi SAW. Dia duduk sebelahan dengan Nabi SAW. Itu kejayaan. Usahakan kita masih hidup. Jangan mati nanti dah tak boleh buat dah. Usahakan sebelum masuk kubur kita banyakkan selawat sehingga kita bangkit dengan Nabi. Nanti kalau kita tengok, oh yang paling hampir dengan Nabi, kan gembira, kan bangga. Itu kebanggaan kita, itu kegembiraan kita. Ditambah dengan kita bukannya selawat, tapi pakaikan sifat Nabi, pakaikan akhlak Nabi. Ni bulan kita maafkan orang, ni bulan kita tawaduk, ni bulan kita sedari pentingnya Nabi Muhammad dalam hidup kita. InsyaAllah bukan duit semata-mata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duit itu sebab untuk hidup rezeki, tapi untuk kerohanian dalaman kita, bahagian roh, pentingnya Nabi Muhammad dalam hidup kita semua. Tu selawat tu nak bagi ingat balik diri yang lupa, yang kita roh ini pernah berhimpun dengan Rasulullah tu dulu di alam roh. Alam roh semua berhimpun itu, itulah hadis. Masya-Allah, berhimpun kita dengan Rasulullah semua, anbiya semua. Kemudian turunlah dulu orang ini ke dunia, Nabi Adam dulu, kemudian seterusnya sampailah kita. Maka peringat balik roh ataupun diri yang lupa bahawa kita ini sangat perlukan Nabi. Kita pernah bersama Nabi, roh yang mencintai Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Peringat dia balik dengan selawat, peringat diri kita balik, aku umat Nabi, aku kekasih aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu akan terbuka pintu kebahagiaan. Segala masalah Allah keluarkan kita, bercahaya zahir dan batin kita. Masya-Allah, maksiat-maksiat kita tu Allah akan buat kita rasa tak suka. Jangan duk tunggu bila aku tengah maksiat dah beramai. Amalan itulah yang akan buat maksiat itu pahit. Lagi kita tunggu nak taubat betul-betul baru nak beramai, maksiat tetap sedap. Tak boleh kita akan ditinggal.